Tuan, saya dah start simpan emas, tetapi saya tengok saya tak berjaya dalam simpanan emas sebab saya terbelanja duit saya ke arah lain. Macam mana nak buat, tuan? Jawapan dia mudah je. Pertama sekali, kalau melalui akaun MassGap, tuan-puan boleh buat auto debit, iaitu automatik tolak kita punya gaji daripada akaun bank. Itulah cara yang sangat-sangat bagus untuk kita konsisten dan disiplin. Sebab apa? Kalau kita tak paksa untuk simpan, sedangkan kita ada lebihan duit daripada gaji ataupun income kita, itulah salah satu kaedah yang boleh bantu kita untuk konsisten dan disiplin. Untuk berjaya dalam simpanan ni, kunci dia hanyalah disiplin dan konsisten. Ada orang tanya saya, tuan, duit saya tak cukup untuk menyimpan, so cara dia macam mana? Gunakan 1001 cara untuk tambah income kita. Buatlah 1001 cara. Jangan beri 1001 alasan. Untuk berjaya, anda hanya perlu satu jalan. Untuk berjaya, anda dah boleh berjaya. Tapi kalau untuk gagal, anda juga hanya perlu bagi satu alasan saja untuk gagal. Terserah kepada anda untuk pilih sama ada nak berjaya atau tidak. Jadi mana yang nak mula menabung emas dan berjaya dalam simpanan emas dan capai matlamat anda melalui simpanan emas, tekan kat beg biru di bawah, isi maklumat, so saya akan bantu tuan-puan bagaimana nak bermula simpan emas ikut bajet tuan-puan tanpa komitmen.